Pasnya masa untuk kita berbahas satu persatu butiran perjanjian yang dibimbangi oleh rakyat. Dulu bila kita baik dengan China, kita juga diserang. Yang Moa sebut jadi betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kedah. Kelantan. Bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Acang dikorum. Terima kasih betul. Okey, silakan Perdana Menteri. Rasa. Kalau tidak, tu nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa? Bebal. Ya. Baca Timbal balas yang berat sebelah ini. Ya, sebab semua ni akan take into effect untuk dibaiki akta-akta yang berkaitan yang mana Parlimen kena bincang balik nanti. Boleh kenakan tarikh lebih tinggi dan kesan berbalik. Jadi ada banyak perkara yang saya fikir tidak selesai hari ini dengan jawapan-jawapan sebegitu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.